rasa amat bangga dengan diri saya. Walaupun saya tahu saya masih banyak kena belajar, saya banyak kekurangan lagi. Tapi saya rasa bersyukur, saya rasa bangga and saya boleh dapat buktikan kepada diorang yang saya memang ada pure bakat. Alhamdulillah. Tak main-main punya. Iyo tu yang kita nak. Dia orang baru tahu bakat Talita. Kita dah lama tahu dah. Dia orang tak nampak Satu dah. hari nanti kita dah agak dah Talita akan bantu pakcik dia nanti. Hai kau. Biar dia bantu keluarga dia dulu. Takkan bantu kau pula. Okey, satu lagi Tata. Tahniah dapat adik baru. Alhamdulillah. Wishlist come true. Maknanya sekarang ni dah ada 2 girl, 2 boy kat rumah. 3 Tiga boy, boy. 2 girl. So macam mana Tata dengan kerenah adik baru macam mana? Okey. Saya sebenarnya daripada umur 8 ke 9 tahun juga saya nak ada adik perempuan ni. Dah rasa nak Dah ada lama adik. dah nak ada. dah. Sebab nak ada teman. Nak main Barbie sama-sama. Nak main Barbie. Main doll apa semua kan. Sekarang saya punya impian tu dah tercapai. So menangis-nangis saya dulu nak minta kat daddy. Di apa ni Di? Sampai nangis Di. Dia apa hal delay? Benda bukan susah pun. Alhamdulillah dah dapat dah. Ya. Okey, Tata, pencapaian Tata ni orang kata luar biasa. Membanggakan Daddy juga. Membanggakan. Kan? Tapi bila kita ingat-ingat balik, kan? Macam Uncle cakap tadi dengan Uncle Nami cakap, tengok tu. Memang keturunan anak darah sini. Atuknya menyanyi. Arwah ibunya menyanyi. Bapak dia kadang-kadang menyanyi. Lepas tu awak pula sekarang ni. Awak ni tak lama lagi penyanyi nombor 1 Malaysia tau. Amin, amin, amin. Adakah ini cara Talita untuk ekspreskan ataupun cara Talita bahagiakan Daddy? Okey, bagi saya masih ada lagi banyak yang saya rasa macam saya nak buat untuk Daddy. Nak buat untuk Daddy. Tapi bila saya tanya Daddy cakap 20% dia dah lah. Manager ambil 20% kan? Tu paling low lah. Daddy kata saya dia kata apa? dalam banyak-banyak anak-anak dia. Walaupun abang saya, abang US saya umur 15, saya paling matang Daddy. Tapi anak perempuan memang macam tu Tata. Anak angka 3-3 matang. Asyik kena suruh je aku ni dekat rumah. Aduh hai, tapi itulah kan. Syukurlah alhamdulillah. Betul. Tapi kan dia cerita dia kalau lah arwah ibu Allah, ada lagi sekarang mesti ni dia bangga sangat lah. Bangga sangat arwah Tata. sangat bangga dengan pencapaian Talita sekarang. So Talita, ini peluang yang kita bagi dekat Talita. Okey, apa yang Talita nak katakan dengan pencapaian Talita sekarang, especially untuk arwah ibu? Okey, jikalau ibu masih ada, I just know that ibu akan ajar saya menyanyi lebih banyak ilmu, nyanyi sama-sama, betul. And kalau ada ibu, saya nak cakap dekat ibu yang I hope you bangga dengan I. I buat semua ni sebab you. Wah, aduh Tata. Aku dah agak dah soalan ni tadi akan touching. Nak macam mana dah kena tanya. Tata, thank you so much Tata. Kita doakan perjalanan Tata untuk jadi anak seni kat Malaysia ni dipermudahkan. Tambah pula dengan Daddy Tata ni yang memang orang ni kawan aku antara yang paling rajin lah. Tadi dah sampai depan kamera dah dia nak merakam. Dia sikit lagi nak masuk dah tadi. Aku halau kan. Alhamdulillah. Nak cakap sikit dekat papa. Daddy, cakap sikit, nak cakap apa kat Daddy? Nak cakap apa? Daddy, kita sedih-sedih sikit lah. Sedih-sedih lah. Daddy. Kau drama. Tu sedih sangat. Kau drama. Terima kasih jaga Talita. Talk to my manager sampai Talita menjadi naik juara. And terima kasih menjadi artis manager yang sangat bagus. Sangat. Air semua pegang tu. Semua dia bawa. Pada mulanya memanglah Ustaz masuk dunia mafia. Lain macam bunyinya kan. Tapi setelah kita baca jauh sikit, kita tahu bahawasanya Ustaz ni datang untuk membetulkan. Itu dia. Sebab apa Cik Mafia ni dia dapat hidayah rupanya. Okey. Dengan mendengar sedikit ceramah daripada Ustaz Takdir tu, dia boleh terbuka hati. Terkesemak gitu kan, macam betul-betul takdir lah. Betul-betul takdir lah. Okey. Gitu. Jadi okeylah. Setelah kita tengok ujungnya tu, kita rasa okey sikit lah. Sebab kerisauan tu dah tak perlu ada dah. Sebab feedback ramai yang cakap cerita ni sangat kelakar. Okey. Kelakar daripada Datuk kita dah boleh expect.
Tapi kelakar daripada Miss Malaysia kita. Syueta. Okay, boleh tak you cerita sikit dulu you punya karakter dalam cerita ni macam mana? Katie seorang yang innocent. Taklah. Innocent. Ya ke? Cerita ada ustaz kot. Mestilah innocent. Tak. Okay, surprise. Okay, ni suami saya. Yes. Anak tiri saya. Okey. Jadi Patutlah ambil job ni Dato'. Katie sebenarnya adalah agenda dia, tapi apa agenda sebenarnya dia, korang kena tengok lah. Teruskan menyaksikan Kena dia sentiasa besok yang akan datang. mengikuti Rupa-rupanya kahwin bukan pasal cinta lah. Ada agenda tu. Adalah konfliknya. Hati I terbelah. Terbahagi dengan ajak juga. Saya ada skandal saya juga dalam drama ni. Rupanya. Zahiril. Bukan. Zahiril menantu saya. Zahiril menantu lah. Zahiril dengan awak? Nafis Zaidi. Sama lah. Okay. Nafis Zaidi. Oh macam ni kalau mak mertua tercabar Iman. Mau tak? Maaf. Okey, Aris. Sabar tu. Sabar Sabar tu Sabar. You are living the dream right now. Dalam cerita ni. For now. Okay, Harisa. Harisa, ini luas sikit daripada Bapa Mentua Mafia ni. Harisa, kita tahu memang ada diploma dalam bidang pengurusan. Oh, patutlah dia nampak terurus. Kan, so adakah disebabkan pencapaian tu sedikit sebanyak membantu pengurusan industri Harisa juga? Okay, Harisa kan belajar ambil diploma in management, general management. So Harisa belajar business, financial, everything, time management. Tapi nak dikatakan manage diri Harisa tu, bagus. Boleh Bagus. lah. Okay lah, boleh lah. Sebab dia management, bukan waste management. Dia kalau waste management tu problem juga Itu kan. lain. Tapi okay lah, so far so good lah. Harisa pun dah dewasa, Harisa pun dah pandai lah nak manage diri Harisa. Okey. Mana tahu satu hari nanti buka talent agency pula. Aku nak main bang. Suara rakyat ni. Itu dah bang. Kalau kita tengok transition abang kan dari genre rock. Okey, sekarang dah ke arah lagu rakyat pula bang. Lagu kereta. Ya ke bang? Rock tu ada lagi. Lagu rock rakyat, rock rakyat. Transition tu bang macam mana boleh jadi? Rock rakyat. Wah. Terbaik. Abang memang kreatif abang. Apa tu dapat bang Macam mana bang transition tu bang berlaku? Jangan katakan. Alamak. Macam mana terjadinya transition tu bang? Transition tu natural lah. Kalau tanya Nabil pun dia akan cakap benda sama. Betul. Kan? Naturally. Umur, faktor. Anak-anak makin membesar. Pergaulan. Ekosistem. Tak itu Ustaz. Itu insyaAllah bang. So pada saya pengalaman. Sebab untuk sampai orang kata tahap macam ni kena ada lama lah industri. Benda yang kita dapat 20 tahun tak mungkin dapat dalam masa 5 tahun, betul tak? Betul bang. Betul. So pengalaman. Anak seni ni dia jadi lebih baik by experience lah. Betul. Betul tak bang Banyak buat silap. Saya seorang yang banyak buat silap dan ada orang dia lagi mudah nak belajar bila dia buat silap. Bila orang tegur dia tak dengar. Okey tu saya. Bila dah buat silap baru dia belajar. Bila terjatuh baru sudah. Sama WhatsApp group lah kita. Dia punya kesan tu lagi dalam. Betul bang. Bila buat silap. Maksudnya saya baru 4 tahun ni kena banyak buat Kena banyak buat silap ni. Kau kena ada skandal, gosip. Kena buat benda-benda gitu. Itu cek pasal. Itu cek pasal. Okey. Okey bang. Konsert Suara Rakyat ni. Betul. Ada objektif dia. Ada objektif. Ada objektif dia. Apa objektif dia? Terutamanya itu yang nak tahu tu. Oh, itu soalan untuk saya. Untuk abang lah. Objektif dia of course untuk dapat payment. Lepas kita buat kerja, mesti kita kena dapat payment. semestinya. Betul. Itu semestinya bang. Tapi saya rasa ini Nabil pada saya tanggungjawab lah. Saya dah 20 tahun dalam industri. Dan saya bukan seorang artis yang selalu buat konsert. Kalau perasan saya Rare. Kalau abang buat konsert tu dia jadi rare, barang rare. InsyaAllah harap macam tu lah. So ini adalah saya rasa tanggungjawab dalam industri. Bila kita dah lama dalam satu bidang tu, kita rasa kita mesti ada benda yang kita boleh bagi balik kan. So ini saya punya orang kata memberi semula kepada peminat ataupun rakyat kan. Sebab itu suara rakyat. Betul. So bila nanti macam tadi saya nyanyi, so itu suara saya. Itu suara abang. Nanti bila konsert tu nanti saya pass je mic dekat audience. Jadi suara rakyat. Wah, payment tak ada potongan. Okey bang, abang cakap tadi 20 tahun pengalaman dan pelbagai faktor yang mainkan peranan. Adakah itu juga antara sebabnya abang Faizal sekarang pergi aktif dalam kerja-kerja amal?
Apa dia faktor tadi? Amal jariah. Tak, apa yang pengalaman. Faktor usia. Betul, dan belajar juga dari kesilapan. Saya pun ada buat silap. So kadang-kadang apa kata Allah menegur tu cara orang, setiap orang berbeza cara teguran. Betul bang. So macam saya mungkin satu masa dahulu saya rasa macam tengah orang kata tengah on the top prime. Nama tengah besar, tengah gah, kita pun hanyut apa semua. And then tak banyak fikir persoalan, banyak fikir tentang diri sendiri. So bila membesar tu, lepas tu tengok orang keliling kita, tengok anak-anak kita kan, baru kita sedar kita ni kena jadi satu role model yang bagus lah bila dia jadi public figure ni. Baik abang. Apa yang kita nak tinggalkan bang kat dunia ni bang? Betul, nak tinggalkan apa lagi? Betul. Kalau bukan kita punya amal dan bakti. Aduh, tak betul kan? Melekat. Betul. Ini Nabil yang ajar saya ni. Saya banyak belajar dengan abang ni. Kau tak ajar aku. Kau tak lama lagi. Kau baru 5 tahun tau. Tak lama lagi. Bang, katanya ada giveaway untuk bakal konsert abang ni. Ada giveaway Ada. Ya. Ada. Kau tanya abang terkejut. Abang giveaway ni tiket ke? tiket. Kita nak bagi tiket untuk ke konsert abang. Cara dia mudah saja macam mana ni? Caranya mudah saja. Korang tunggu je nanti dan korang kena jawab soalan mudah dekat Instagram Meletop. Itu dia. Berapa banyak tiket kita nak bagi Mi? Berapa tiket? Saya pun tak tahu. Diorang tak beritahu saya pun. Tapi abang jangan risaulah. Payment tu tak sama. Dia tak sama. Cuma mungkin kalau saya boleh, sebab kita tak cerita pasal detail tadi kan. Betul. Ya. Okey, konsert Suara Rakyat ni akan berlangsung pada 3 hari bulan Oktober. InsyaAllah, semoga Allah permudahkan. Dan akan dilangsungkan di Unify Arena. Bermula jam 8 malam katanya dekat poster tu, tapi saya harap kita dapat start lepas solat Isya. InsyaAllah memang saya lepas drag organizer, saya drag. Saya borak dengan Kalau dorang. tak jamak je bang. Tak cukup. Dua mahalah tu. Abang pergi Seremban dulu. Patah balik. Wah, lain. Welcome back to Meletop. Bil, satu lagi legenda Bil. Kita ada Sifu in the house, Dato' M. Nasir. Tok. Ini. Abang tengok saya Tok. Alhamdulillah. Tok nak tanya. Abang legend bertemu dengan super legend. Macam yang Abang Faizal cakap tadi. Okay. Bang, lagu favourite Dato' M. Nasir yang abang suka? Kenapa? Saya nak tahu kenapa dulu. Saja je. Saja. Break the ice. Nama kenapa? Borak-borak. Sebab saya Saya tak pernah tulis lagu nama kenapa. Bukan. Abang Faizal belum jawab tu. Belum jawab. Dia dah Belum jawab. Tajuk lagu kenapa tak ada dalam list Dato'. Lagu apa? Lagu apa bang? Allahu ya Rabbi. Apa nama Allah ni ya tu? Rabbi. Tak ada tu. Bukan tajuk lagu tu. Bukan. Oh, masak. Banyak saya suka. Satu je. Saya tengah fikir satu je. Okey. Itulah apa tu yang saya perform tu. Astagfirullah. Azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tak ingat lah. Tajuk lagu tu saya pernah perform live dekat TV. Bunyi dia bang, bunyi dia tak apa. Inilah Kias Fansuri. Fansuri. Kias Fansuri. Ada kan tu kan? Ada kan tu? Ada kan tu? Ada. Fansuri. Tu Apokalips tak? Tu Apokalips Okey. Baik, jom kita ada battle yang diberi nama Battle Vokal Emosi Paling Meletop. Itu dia. Cara permainannya ni? Cara permainannya mudah. Dato' M. Nasir, Abang Faizal Tahir kita akan menyanyikan lagu yang kita berikan lah. Lagu masing-masing lah. Tapi menggunakan emosi yang berlainan. Ada marah, ada manja, ada takut. Macam-macam lah. Okey. So Mempermainkan ke atau permainan? Apple. Permainan. Kita Jawab. main permainan tu. Permainan Boleh tu. tak, Main-main je tu. Kalau tu tak nak main, tak apa. Boleh tu? Kita Boleh main? Alright. Boleh, okey. Boleh tu Okey, kita mulakan dengan Abang Faizal lah. Ya. Bagi Super Legend. Okey, kita bagi Super Bila Legend. cari dia. Okey, tak Okey. boleh bang, dia kata tak boleh. Abang kena mulakan juga. TV kata tak boleh. TV kata tak TV boleh. bang. Sebab dah keluar dah. Lagunya Abang lagu Faizal. ragaman bang dengan emosi marah. Okey. InsyaAllah. InsyaAllah. Hanya kita berdua kekal sampai tua, bagai bulan di pagar bintang, tetapkan bersama. Oh, hanya kita berdua kekal bahagia, walau gila dibuatnya, aku sayang padanya.
Itu macam version Azlan Data Type writer. Okay, tapi bang, Tok M tadi macam ni lah. Apa hal ni? Kena rasuk ke? Okey, Ragaman bukan apa hal man. Baik, lagu Datuk. Datuk Apokalips. Kalips. Emosinya takut. Takut tu? Takut. Alamak. Oi, macam mana? Alif batai. Lagu apa ni? Lagu apa ni? Abang ni. Rasanya. Apa jadi? Takut sangat dia lupa lirik dia. Takut. Itu dah takut dah tu. Datuk cakap punya dah takut lupa lirik. Betul lah tu. Saya setuju dengan versi tu. Baik tu. Saya setuju. Baik. Sebab memang betul bila takut dia lupa semua benda. Baik. Kembali kepada abang Faizal Tahir. Punya dah takut tadi tu. Sampai tak terkeluar. Maha karya cinta, emosi manja. Macam mana Digosok, diimut-imut. Manja cara abang lah. Manja cara Gitu, saya. bang. Manja cara abang. Manja maskulin lah. Okey, manja maskulin. Manja maskulin. In 3, 4. Kau bagaikan udara yang membantu aku untuk terus hidup di atas dunia. Tanpamu ku lemah, pasti aku tak berdaya karena engkau maha cinta. Kejap. Manja ke funfair? Itulah Tu saya aku punya macam funfair tu. Yang naik kuda dia tak pusing ada tu. rasa feel manja langsung tadi. Tapi Datuk dah manjakan abang tadi. Okey lah. Rasanya Tok M Nasir dah dapat dah kot. Okey. Dah dapat. Okey. Okey, lagu Tanya sama itu Hud dengan emosinya Tok nervous. Nervous. Takut. Nervous Nervous Tok. Ikut tu lah. Tanya sama. Tok. 1, 2, 3, 4. Tanya sama itu Hud. Apa lagu ni? Yes. Weh, nervous betul. Saya ingat Syasik datang tadi. Alright. Dahsyat Dah komen. Dah selesai. Dah selesai dah rasanya. Guys, macam mana guys? Datuk M Nasir, Abang Faizal Tahir. No doubt about it. Memang legend lah. Alright. So jangan lupa sekali lagi konsert Abang Faizal Tahir, Suara Rakyat. 3 Oktober. Dapatkan tiket segera di www.faizaltahir.com. Bukan. Dah buat web pula jual abang. tiket, saya perform malam tu. Okay. Alright, tapi sekejap lagi kita pun nak dengar lah apa cerita konsert Datuk M Nasir. Ya Allah, konsert itu hari punya pun tak habis makan lagi. Dia buat lagi satu konsert baru selepas ni. Meletup! Alhamdulillah. Memang plan dia cipta sampai cipta 10 tu. 20. Oh, itu dia saya doakan. Saya doakan. Ya, InsyaAllah. Alhamdulillah tu. Okey tu, cipta 4 tu. Apa yang specialnya yang 4 ni tu? Well, sebab dia macam Siri kan? Okey. Siri. Betul. Level Siri tu. Siri. 1, 2, 3, 4. Mana ni 4 Siri lah. Tiap Siri tu tiap berbeza-beza. Berbeza-beza dan walaupun dia ada konsep yang sama iaitu lagu-lagu yang hits. Ya. Lagu-lagu yang hits yang saya hasilkan dari saya punya kerjaya dalam penciptaan lagu kan. Baik. Untuk saya dan orang lain dan penyanyi lain. Dan saya khususkan kepada lagu-lagu yang hits. World record. 2 minit lebih Datuk cakap straight. Alhamdulillah. Tu. Aku tiba-tiba sebab weh. Rupa-rupanya ni orang rekod tu. Menyesal.
Ya Allah, terharunya. Selalu kalau tidak, yalah cerita 4. 4. Habis tu, hari paling panjang tu, alhamdulillah. Tok semakin loosen up lah, baguslah Tok. Okey Tok. Dalam 30 hingga 40. Apa isi dia? Apa dia? Apa isi dia yang cakap tu? Isi dia. Walaupun dah masuk siri keempat ni, cantik lah. Kau dengar tak, Bil? Aku terlalu teruja pasal dia cakap panjang tadi. Yang penting pemilihan lagu dia semua hit lah. Pemilihan lagu semua hit lah. Tapi ada kriteria tak tu? Sebab orang yang datang menonton mesti diorang pun ada wish list diorang. Ada wish list. Dia ada wish list. Saya layan dah juga. Layan. Atau ada bawa senarai wish list tu? Tak ada. Kau ni taklah, bukan senang. Datuk ada lagu beribu tau. Total lagu Datuk, tak salah saya lah Saya dah tengok dekat Google dengan tanya ChatGPT, dekat 3,000 lagu, betul? Tapi hal-hal tu you talk to my manager. Dah termasuk tahun depan? InsyaAllah. Siapa Datuk punya artis? Datin? Datin Atuk masuk Atin manage. Lagu ada 3,000. Saya? You nak jadi? Saya kalau jadi artis Datuk, minggu pertama kita keluar. Itu saya janji. Tok, daripada 3,000 lagu yang akan dinyanyikan untuk konsert Cipta 4 ni, berapa puluh Tok? Lebih kurang you nak berapa? Ui, Standard tu 30 Tok. 30 Tok? 30 ada? 30-40 gitulah. 30-40 lagu. Banyaknya Tok. InsyaAllah. InsyaAllah. Tok tak janji. InsyaAllah. Tok, taste lah sikit Tok. Apa antara lagunya Tok dalam 30 tu? Antara beberapa lagu yang dinyanyikan, lagu-lagu hits yang dinyanyikan oleh penyanyi lain. Okey. Sekejap je lah. Itu pendek je. Dia terfikir tu, aku cakap panjang ni, tak boleh. Saya dah menyesal lah. Yelah, 40 lagu. Satu lagu Tok nyanyi dalam seminit. Baru 40 minit Tok. Cipta 4 jam Tok kan? Cipta 4 jam. Kau ingat ni tempat apa ni? Nursery ke? Okey Tok, kita nak tanya yang ni serius sikit lah. Sebab kebanyakan lagu Tok buat. Kenapa serius? Tak adalah. Sebab soalan tu Tok. Soalan Tok. Saya diberitahu datang ke apa nama? Tak payah serius show ni. Tak serius. Okeylah. Okey Tok. Okeylah Tok. Okeylah, tak berapa serius, tapi kebanyakan lagu Tok kan Tok buat dengan arwah lolok. Ya. So Tok rasa sekarang ni punya zaman kan, siapa antara pencipta lagu yang ada vibe macam arwah tu, yang boleh hasilkan lagu-lagu yang macam arwah? Penulis seni kata maksud you? Penulis seni kata. Penulis lirik tu. Penulis seni kata. Tok kerja Dewan Bahasa Pustaka lama ni. Ada ke Tok? Ada Tok? Yang macam dia tak ada lah. Tak ada tu Okey. Seakan tapi kerana dunia sentiasa berubah dan mungkin sekarang ni ada yang bentuk lain punya. Lain style. Dan lain lah. Kita ambil dekat lain sudahlah. Cukuplah Tok Okey, baik Tok. Alhamdulillah Tok. Kita ada giveaway. Yes. Saya suka giveaway. Saya suka. Tapi janganlah kau harap kita mengantor 1,000 tiket percuma. Tidaklah. Ini untuk yang bertuah je. Caranya mudah. Korang je jawab je soalan mudah dekat IG Meletup. Okey, soalan ni adalah namakan 40 lagu yang bakal Tok nyanyikan di IG Meletup. Kena teka, kena betul. Kena ikut aturan bak tu. Lagu mana yang Tok nak nyanyi daripada first sampai habis. Ya, betul. Okey Datuk, jomlah kita habiskan. Jangan lupa konsert Datuk M. Nasir Cipta 4 Julai. Cipta 4 Julai. Alamak, 8.30 malam, Unify Arena Bukit Jalil. Dapatkan tiket di www.tickettoyou.com. 4 Julai itu hari lahir saya. Specialnya ya Allah. Happy birthday Tok. Happy birthday Tok. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Birthday Tok saya datang tau. Datin ada buat ke? Guys, video yang korang tengok ni pendek je. Nak tengok yang long version, boleh tengok dekat Astro Go.